Dalam satu operasi penguatkuasaan berskala besar yang dijalankan di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, Jabatan Imigresen Malaysia telah menahan seramai 86 orang pendatang asing tanpa izin atau parti hasil tindakan pemeriksaan yang dilakukan di beberapa lokasi terpilih berdasarkan aduan awam. Operasi yang berlangsung pada 11 Jun 2026 itu melibatkan seramai 24 pegawai daripada bahagian penguatkuasaan Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah. Ia dilaksanakan secara bersepadu dengan fokus utama untuk mengesan dan menahan individu warga asing yang dipercayai melanggar undang-undang imigresen negara. Menurut maklumat rasmi, operasi ini digerakkan susulan maklumat risikan dan juga aduan orang awam yang diterima mengenai kewujudan warga asing yang dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan sah serta berada di negara ini tanpa kebenaran. Hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap 125 individu di beberapa lokasi yang dikenal pasti, pihak berkuasa berjaya mengesan dan menahan 86 individu. Mereka terdiri daripada warga negara Filipina dan Indonesia yang disyaki tidak memiliki pas atau dokumen perjalanan yang sah untuk berada di Malaysia. Kesemua individu yang ditahan kini disiasat di bawah Seksyen 61C Akta Imigresen 1959 hingga 63 serta Peraturan 39B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Kes ini akan diteruskan mengikut proses undang-undang yang telah ditetapkan. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sabah dalam kenyataan tegasnya menegaskan bahawa operasi seperti ini akan diteruskan dari semasa ke semasa tanpa kompromi. Mana-mana individu atau pihak yang didapati melindungi, menggaji atau membantu pendatang asing tanpa izin juga tidak akan terlepas daripada tindakan undang-undang. Penegasan ini jelas menunjukkan bahawa pihak berkuasa tidak akan berkompromi dalam isu keselamatan dan kedaulatan negara, khususnya yang melibatkan pelanggaran undang-undang imigresen. Dalam masa yang sama, orang ramai turut diseru untuk terus menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya mengesan sebarang aktiviti mencurigakan atau kehadiran warga asing tanpa dokumen sah di kawasan masing-masing. Kerjasama masyarakat dilihat sebagai antara elemen penting dalam membantu kelancaran operasi penguatkuasaan seperti ini. Pihak Jabatan Imigresen Malaysia turut menegaskan bahawa tiada sebarang toleransi akan diberikan kepada mana-mana pihak yang melanggar undang-undang. Tindakan tegas akan diambil demi memastikan keselamatan, ketenteraman dan kedaulatan negara terus terpelihara. Operasi ini sekali lagi menjadi peringatan jelas bahawa pihak berkuasa sentiasa memantau dan akan bertindak terhadap sebarang pelanggaran undang-undang imigresen tanpa kompromi. Kesemua individu yang ditahan kini ditempatkan di depot imigresen untuk siasatan lanjut sebelum tindakan susulan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Laporan ini akan terus mengikuti perkembangan kes dari semasa ke semasa sekiranya terdapat sebarang maklumat lanjut daripada pihak berkuasa.